Kebanyakan orang bila dia malas nak fikir tentang spek yang banyak sangat dekat telefon ni kan, dan terlalu banyak sangat brand yang ada dekat Android ni, mereka akan memilih untuk beli iPhone. Dan disebabkan iPhone ni ada 3 benda penting yang membuatkan orang beli. First kali, dia punya kamera cantik. Bila upload kat social media apa semua tak pecah. Itu orang suka. Yang kedua, sebabkan ekosistem Apple ni kan, nak pindah data kan, iCloud sebagainya, ada orang yang suka lah. Dan kalau nak pakai dia punya laptop semua tu. Dan yang ketiga, orang beli sebab ramai yang kata dia tak lag kan. Oh, guna iPhone smooth je kat sini. Cumanya saya macam kurang puas hati sikit bila orang membandingkan iPhone ni dengan Android yang orang kata mid-range. Jadi kalau nak lawan dengan mid-range tu tak berapa nak okey lah kan. Kalau nak lawan, pastikan iPhone yang latest dengan Android yang latest. Contohnya kita ada kat sini iaitu Honor Magic 8 Pro. Jadi kalau kat sini, mana yang lagi better? Okay, first kali kita nak sembang bab kamera. Kamera mana yang lagi cantik? Okay, kamera belakang kalau nak tahu untuk Honor Magic 8 Pro dia ada 200 megapiksel. Kalau untuk iPhone ni, dia punya sensor dia lebih kecil sedikit. Jadi untuk kualiti pada tahap ni, pada 2025, yang ini saya pakai iPhone 70 Pro Max. Yang mana kita kata ini paling tinggi lah spek dia. Yang ini pun paling tinggi juga, Honor Magic 8 Pro. Benda yang paling saya suka dekat Honor ni ialah bila anda zoom. Kalau nak lawan dengan iPhone dekat sini, bila dah masuk 5 times, 10 times kan, anda dah zoom tu, detail dia memang tak setanding dengan Magic 8 Pro. Memang lari jauh. Telefoto dekat Honor Magic 8 Pro ni jauh lebih cantik lah. Kadang-kadang saya duduk sini pun dan saya zoom kan, bila saya tangkap tu saya rasa macam guna one time yang biasa ke ni kan. Memang cantik gambar dia. Anda boleh tengoklah contoh-contoh yang saya dah upload dekat sini kan. Macam mana kalau dibandingkan dengan zoom. Kalau tak zoom mungkinlah lain, tapi kalau zoom dekat sini memang jauh bezanya. Tapi kalau guna kamera biasa pun, kamera belakang ni nampak gayanya Honor Magic 8 Pro dah potong. Dia tak macam dulu dah. Dulu iPhone menang kan, tapi sekarang nampak gayanya Android dah cuba nak memotong. Satu lagi, bila anda tangkap waktu malam, anda cuba guna Honor Magic 8 Pro dengan iPhone 70 Pro Max ke apa kan, anda dapat yang paling latest kan. Anda cuba tengok, tanggapan malam dia Honor ni memang cun kalau bab untuk lampu dia, kawalan cahaya dia kat sini kan. Kemudian noise dia memang boleh katakan hampir dia tak nampak lah. Tapi kalau iPhone ni, noise dia tak cantik, kawalan cahaya dia agak kurang kat sini. Jadi untuk tanggapan malam ni pun kurang memuaskan. Ditambah untuk beberapa filter yang dah ada dekat Honor Magic 8 Pro, dan ditambah anda boleh gunakan filter AI lagi kan. AI dekat iPhone macam mana ni? So ini antara contoh kalau kita rakam guna iPhone dengan Honor Magic 8 Pro. So ini kualiti dia sambil kita berjalan. Okay, nampak cuba pusing-pusing kan. Kalau sini dia kurang cahaya sikit, boleh nampak ada beza. Kalau kita pergi dekat tempat yang bercahaya, nampak? Ada beza kan? Agak-agak mana yang cantik? iPhone ke Honor Magic 8 Pro? Komen sikit. Cuma ada satu benda yang saya still lagi rasa iPhone menang lah, iaitu tentang kamera depan. Yes, kamera depan iPhone 70 Pro Max yang saya guna ni, saya boleh katakan masih lagi cantik. Dia tak nampak fake sangat macam Honor Magic 8 Pro. Honor Magic 8 Pro ni dia okey, tapi tak berada di tahap yang cantik ataupun memuaskan lah bagi saya. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok orang buat live ke apa kan, kalau dia guna iPhone tu, kebarangkalian dia nak guna kamera depan ni sangatlah tinggi. Dia buat vlog kat luar ke apa, dia akan guna kamera depan sebab kamera depan ni memang sangat cantik. Harapnya tahun depan mungkin Android boleh potong, kita tak tahu kan. Pendapat anda apa, kata anda komen kat bahagian bawah. So kita tengah test untuk dua jenis phone kat sini. Sebelah sini kita ada Honor Magic 8 Pro dan ini ialah iPhone 70 Pro Max. Kualiti dia anda boleh tengok sini dah. Ini untuk kamera depan saya berkata kamera depan iPhone the best lah. Tengok belakang, warna dia memang cantik lah. Benda kedua yang kita nak bandingkan ialah bab signal dia. Okey, bila anda berada dekat luar, terutama dalam bangunan, anda akan perasan
anda guna telco mana-mana pun, walaupun telco tu sama, tapi untuk setiap smartphone dia berbeza-beza. Ada yang dapat line yang laju sikit, ada yang dapat line sangat-sangat slow kan. Saya dah cuba bandingkan iPhone dengan Honor ni lah. Okey, first kali saya gunakan Wi-Fi. Untuk Wi-Fi saya cuba untuk main game, sebab kalau main game ni kita dapat satu jurang masa yang agak lama. So bila main game ni saya nampak macam iPhone ni gunakan Wi-Fi direct tau daripada saya punya fiber. Kadang-kadang dia akan ada spike sikit. Dia ada spike sikit, kemudian dia okey, kemudian dia ada spike sikit. Yang mana bagi saya macam kenapa dia ada laggy-laggy kan. Saya tak pastilah, mungkin dari segi masalah software dia ke untuk 70 Pro Max ni. Tapi kalau anda yang pernah guna iPhone, apa kata komen sikit? Korang punya iPhone okey ke tak? Untuk Android saya boleh katakan dia lebih stabil dekat sini lah. Android ni dia punya masalah, dia punya Wi-Fi tu, kalau bila anda guna hotspot member anda, tapi itu pun certain smartphone lah. Tapi untuk Honor Magic 8 Pro ni saya rasa saya guna, saya tak ada masalah lagi untuk spike ni. Dan begitu juga kalau anda dalam bangunan ataupun dekat kampung kan, kawasan-kawasan pedalaman, anda tengok bar mana yang paling tinggi. Selalunya kalau dekat iPhone ni bar dia memang sangat rendah, mungkin satu bar atau kadang-kadang hilang terus bar signal dia. Tapi untuk Honor Magic 8 Pro ni dia still lagi ada. Tapi sebab apa dia masih lagi ada signal ataupun orang kata internet kan, tapi iPhone dah tak ada. Disebabkan Honor Magic 8 Pro ni dia ada chip RFC1+. Dia ialah satu sistem antena baru. Dekat sini dia lebih menghasilkan Wi-Fi lebih stabil sekitar 15%, transmission dia lebih kuat sekitar 90% dan penerimaan lebih bagus. Kalau katalah anda tak percaya kan, anda boleh komen kat bahagian bawah, suruh saya buat shot untuk saya test. Yang mana lagi laju ke, yang mana lagi laggy ke kan. Kita bawa dua-dua phone ni pergi kat luar dan kita test mana lagi bagus. Latency kat sini lagi tinggi ke atau latency dekat sini lagi tinggi? Mana tarik kuat lagi tinggi? Kita boleh test. Benda yang banyak orang bising ialah tentang bateri kan. Tapi banyak orang bising tu dekat iPhone. Sebab iPhone ni kebanyakannya bila dah bising bab bateri kena bawa power bank. Itu benda tak best. Tapi atas kertas kalau tengok spek memang saya berkatakan Honor Magic 8 Pro ni clear win lah kan. 7100 mAh, kemudian kita ada 100 watt untuk fast charging. Wireless charging pun support 80 watt kat sini. Memang saya berkata tahan setakat sehari tu bukanlah masalah. Nak bawa power bank tu tak perlu lah kot. Tapi kalau anda pakai iPhone 70 Pro Max, yes dia optimize, tapi bateri dia agak kecil kat sini, sekitar 4400, 4700 macam tu kan. Kemudian dia punya penyasan pun sekitar 40 watt kat sini. Dah tu anda kena beli berasingan pula kan. Waktu anda charge tu anda tengok okey dalam 15%. Lagi 15 minit anda tengok okey baru 50%. Tapi kalau untuk phone macam Honor Magic 8 Pro ni anda tengok 15 minit pun dalam 60-70% dah. Laju tak kan? Kita nak bincang sikit tentang dia punya rekaan sini ya. Okey, kita dah bukan nak bincang warna iPhone runtuh ke apa, itu kita letak tepi dah kan. Itu tak apa penting sangat. Ataupun iPhone nak tukar ke aluminium ke daripada titanium sebelum ni ke kan. Cuma saya suka nak bincangkan tentang saiz dia. Saiz kalau anda tanya saya lah, saya main game iPhone 70 Pro Max dia macam lenguh cepat tau. Mungkin disebabkan berat ya, satu lagi saiz dia yang agak orang kata macam mana, nak kata lebar tak sangat, nak kata lebih kurang macam ni pun ya je. Cuma untuk Honor Magic 8 Pro ni lebih kecil sikit. Bila main game ke apa, anda tak rasa beban sangat kat tangan anda tu. Itu satulah. Kemudian saiz screen dia, okey, saiz screen dia bagi saya lah Honor ni macam kena improve lagi lah. Anda tak percaya, anda tengok kat bahagian tepi ni kan, dekat bahagian atas ni dia macam dekat sangat dengan bezel. Yang itu yang saya tak suka. Tapi iPhone memang great job lah. Dia memang dapat sesuaikan perkataan dia dengan frame tu cantik. Tapi satu benda yang saya tak suka tentang iPhone ni, kecerahan dia tak berapa nak cun sangat. Kalau anda berada dekat cahaya yang terang dekat bahagian luar buat job ke apa, pergi site ke apa kan, kecerahan dia berlega sehingga 3000 nits sahaja, lebih kurang macam tu lah. Tapi anda bayangkan dekat Honor Magic 8 Pro anda boleh dapat sehingga 6000 nits, 2 kali ganda kecerahan ada dekat phone ni. Bukan tu saja, untuk Honor Magic 8 Pro dia ada 4320Hz PWM dimming. Jadi mata anda tak cepat penat. Berbanding dengan iPhone 70 Pro Max, dia hanya ada 480Hz PWM. Bagi orang yang sensitif sikit, dia akan cepat rasa pening lah. Tapi tak semua orang rasa benda ni. Tapi kan iPhone 70 Pro Max ni mahal. Kalau kata jatuh macam mana, sayang sebab nak kata rekat ada nampak not bad juga kan, cantik lah juga. Jadi kalau buat ketahanan, mana phone yang lebih power? Okey, untuk iPhone 70 Pro Max kita ada IP68 kat sini. Tapi
Setakat itu saja. Kalau dekat Honor Magic 8 Pro, dia ada sampai IP69K, rendam selama setahun boleh, masuk kolam boleh. Bukan tu saja, dekat bahagian skrin ni juga dia ada screen protector yang lebih keras. Dan kalau katalah jatuh, anda tak perlulah risau dalam masa waranti dia kan, sebab Honor bagi tukar percuma. Kalau yang ini, yang ini pisang sikit lah. Nak tak nak kena tukar skrin dia dengan harga yang apa yang saya nampak dekat Honor Magic 8 Pro sekarang, dia punya UI dia macam dah berubah sikit untuk jadi macam ala-ala iPhone kat sini kan. Dan tak tentu setakat tu je, dia punya rekaan pun nampak macam iPhone. Yang mana kalau tengok dekat sini, dia punya bahagian bucu tepi ni dah melengkung macam iPhone. Kemudian anda tengok lah dekat bahagian tepi ni, dia ada extra button macam juga iPhone. Cuma satu benda yang saya suka kalau Android boleh tiru kan, iaitu ni button tepi ni yang boleh buat untuk silent, untuk vibrate kan. Yang ini benda ni penting lah. Sebab kadang-kadang nak pergi meeting ke apa kan, kalau ada button ni senang, anda just trigger dia saja. Tapi itulah, Android tak nak tiru ke yang tu kan. Bila saya guna iPhone ni, saya macam tercari-cari mana fingerprint sensor kan. Rupanya mereka tak ada. Mereka ada Face ID je kat sini. Tapi kalau Android, kita dah terbiasa dengan Face Unlock kan. Kemudian kita dah terbiasa dengan fingerprint unlock dekat sini. So banyak option lah. Ditambah Honor Magic 8 Pro ni, dia ada Face Unlock 3D. Kalau dalam gelap pun dia still lagi boleh buka. Ultrasonic fingerprint pun laju kat sini. Kalau tangan basah ke apa kan, anda boleh buka je, tak ada lah masalah sangat. Itu antara plus one bila anda guna Android, terutama untuk Honor Magic 8 Pro. Kalau dulu kan kita tengok orang yang guna iPhone dengan iPhone ni je boleh share gambar kan, siap connect macam tu kan. Kita yang guna Android ni rasa sedih je kan. Gambar aku macam mana, kena transfer Telegram ke, Google Drive ke kan. Tapi sekarang tak perlu risau, sebabnya Honor dia memperkenalkan Honor Connect. Honor Connect ni memudahkan anda kalau guna iPhone ataupun anda guna Honor Magic 8 Pro ni, anda boleh share gambar direct je. Drag and drop file tu macam airdrop je kat sini kan. Memang bagus benda ni, satu ciri yang orang kata sebenarnya iPhone dipaksa lah untuk benda ni dikeluarkan juga. So, Honor antara yang implement benda ni, dan benda ni sangat bagus. Anda tak kena friendzone dengan orang-orang yang guna iPhone. Sekarang anda dah boleh connect dengan orang kan, gambar anda boleh dapat cepat macam tu je. Tak perlu tunggu nak kena upload kat tempat sana apa, tak apa. Anda guna Honor Magic 8 Pro, anda masih dalam lingkungan iPhone sebenarnya. Tapi saya nampak macam ramai yang guna iPhone ni untuk gaming kan. Adakah Honor tak bagus untuk gaming? Okey, kita bincang yang latest mungkin yang sebelum-sebelum ni Android dah tak berapa nak power sangat ataupun ada masalah panas dan sebagainya. Tapi kali ni kita ada Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan chipset pada Apple A19. Tak silap saya, inilah A19 Pro. Saya boleh katakan A19 Pro memang cukup powerful kat sini lah. Cumanya awal-awal saya main game memang saya rasa sangat-sangat smooth. Cuma bila dah main dalam 30 minit, 1 jam, saya cerita guna grafik tinggi lah kan. Bila dah main lama-lama ni, frame per second dah start drop sikit. Yang mana anda akan nampak macam dia punya frame tak smooth macam awal game. Yes, dia macam agak cepat panas lah kalau nak banding dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5. 8 Elite Gen 5 ni nak kata power sangat tu tak adalah juga. Tapi kalau nak main game untuk masa yang lama tu, saya rasa okey. Frame per second dia, FPS dia tak drop. Itu yang menarik tentang Honor Magic 8 Pro. Jadi kalau anda jenis orang yang kaki game buat satu game sehari ke apa, iPhone still okey lah kan. Tapi kalau anda jenis main game kaki game 2, 3, 4 jam, saya rasa Honor Magic 8 Pro kot. Jadi mana yang berbaloi nak beli kan? Kena tengok harga juga kat sini. Kalau anda beli iPhone, kalau anda beli yang Pro sekalipun, harga dia starting 5,499, anda dapat 256GB. Betul tak? Tapi kalau anda beli Honor Magic 8 Pro, starting harga dekat sini lebih kurang 4,599 dan anda mendapat 512GB. Kalau nak 1TB, harga dia sekitar 5,199 ringgit. Still lagi 1TB, dia punya harga tak melangkaui iPhone 17 Pro. So kesimpulannya, saya boleh katakan dua benda yang masih lagi iPhone menang. First kali, kamera depan dia, dan juga bila anda upload dekat sosial media dia tak pecah, itu first.
Yang second dia ialah ekosistem Apple yang setengah masih lagi belum boleh di-adapt oleh Android. Macam anda pakai Apple Watch ke kan, FaceTime ke, iMessage ke kat sini kan. Benda-benda tu belum ada lah untuk Android. Tapi kalau selain pada dua tu, nak kata anda suka zoom untuk tengok gambar, ataupun anda suka bateri besar, ataupun tahan lasak dekat sini, ataupun suka main game lama-lama dekat sini, saya rasa Honor Magic 8 Pro masih lagi satu pilihan yang baik untuk anda. Tapi tak tahulah pendapat anda macam mana. Rasa macam kena beli iPhone still powerful kan, power tapi kita bandingkan yang power juga. Komen kat bahagian bawah dan macam biasa, jumpa, like, subscribe, share. Terima kasih, jumpa lagi.